Sepatutnya Anwar Ibrahim cakap kau nak keluar. Keluarlah. Sebab kerana diorang ni, you banyak hilang sokongan orang Melayu. Kerana DAP ni. Orang jadi benci, menyampah. Kau ikut sangat telunjuk DAP ni. Sekarang ni dia rasa mungkin dia boleh berbaik dengan UMNO. Yang UMNO pun muka tak malu. No DAP, no Anwar. Sekarang kau berketiak dengan diorang. No matter what, kita ni orang pemaaf. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lembut lagi. Kita ni orang pemaaf, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walau macam mana pun. Kan? Lembut tak? Lembut dah tu. Kan? Dia nak ugut dia. Suruh pergi berambus kata. Suruh pergi berambus. Kita kan ada rakyat Malaysia. PMX, jangan gentar dengan mana-mana tekanan politik. Keputusan menolak UEC adalah hak kerajaan untuk menjaga perpaduan negara. Rakyat akan lebih menghargai seorang Perdana Menteri yang berani membuat keputusan demi Malaysia. Bukan demi desakan pihak tertentu. Teruslah tegas kerana keberanian itu yang rakyat nak tengok. Tekanan politik bukan perkara baru. Dalam mana-mana kerajaan campuran, pasti ada yang cuba mendesak agenda masing-masing. PMX perlu kekal tegas. PMX tak boleh tunduk kepada mana-mana tekanan yang boleh mengganggu hala tuju negara. Keputusan menolak UEC adalah langkah mempertahankan sistem pendidikan kebangsaan. Ketegasan PMX menunjukkan kepimpinan yang berani dan tidak mudah dipengaruhi. Rakyat akan hargai keberanian PMX. Rakyat menghormati pemimpin yang membuat keputusan demi negara. Bukan demi memenuhi tekanan parti tertentu. Bila PMX menunjukkan ketegasan, keyakinan rakyat akan meningkat. Ini masa untuk PMX membuktikan beliau memimpin, bukan dipimpin oleh tekanan politik. PMX, jangan takut dengan tekanan politik. Rakyat bersama PMX. Bila PMX mempertahankan kedaulatan sistem negara, keberanian PMX hari ini akan menentukan masa depan Malaysia. Betul tak? Kan?